nampak tak? Ya ke? Wah, okey. Tengok dia buka. Dia buka dia kata macam kena kat TikTok. Okey, dah makin gelap. Bukan makin gelap. Oh, lepas maghrib. Dek, kita kat mana? Dekat pasir. Pasir. Padang. Kota. Padang kota. So, yang kat sini yang kata ada makanan-makanan kan. So, kita nak tengoklah makanan apa. Mari tengok. Jom. Tengah berangin ni, Dek. Tengah berangin. Angin kencang sebab tepi laut tak kan? Kita nak pusing-pusing dulu ke apa? Nak jalan-jalan dulu ke nak? Makan? Tunggu dulu, jom. Kita jalan-jalan dulu, jom. Apa yang ada kat sini? Yes, the best. Kita dapat parking terus kat sini. Oh, ada lokso lah. Kita patut pakai baju lokso tadi. Kenapa kita pakai baju LKT? Kalau kita tak ada, lokso ada. Kakak nak tengok apa ni? Lokso? Yang ni nak tengok lokso ni? Jumpa Upepin? Jomlah kita tengok mana Upepin ni tu. So, ibu akan sekasa berada di belakang diorang. Ni Upepin? Pasal? Bye-bye. Siapa lagi? Katak. Ni. Katak. Oh, dia apa? Okey, dah jalan. Okey, jom. Oi, astagfirullahalazim. Hai. Tu kakak. Bye-bye. Bagi tu. Bagi dia duit. Bagi dia duit. Tengok dia buka. Dia kata macam kena kat TikTok. Hai awak. Kau bagi dia duit. Ya Allah, dia bagi free macam tu. Astagfirullah. Hei, apa tengok macam tu? Comel. Bye-bye. Peluklah, tak nak peluk. Baik, salah. Saya salah. Salah. Dia salah. Apa salah? Okey, korang nampak tak kat sana kan ada cruise. Wow, cruise. Tak adalah boleh naik dah. Untuk katak comel tu, ibu tak sempat nak bagi awak duit. Tapi awak bagi kat diorang ni benda ni. Allahuakbar. Terima kasih banyak-banyak. Tapi kejap lagi kalau ibu jumpa, ibu bagi awak duit lah. Duduk tepi tu tau. Duduk macam ni kan. Dekat sini memang orang pilih akan secah lah kan. Mesti kena datang. Masuk dalam tu. Kena datang sini kan pada kota ni. Kita akan pusing-pusing lah tengok. Ibu pernah datang sini sekali lah tahun 2015 tu. Mana lampu punya? Dia tengah rehat. Adik, kakak. Salam. Apa? Macam-macam Okey, kakak tahu tak kakak dengan adik kat mana? Padang? Kota. Padang kota. Ya, Padang kota dekat Penang. So, kalau korang nampak dekat belakang tu, itu adalah cruise tau. Nampak tak? Itu kapal besar. Besar sangat. Boleh Singapura kan? Singapura boleh, Thailand boleh. Okey, jom kita patah balik lah. Kita ke sana. Nanti kita nak jumpa lokso. Lokso mana ada lokso? Ada ke? Oh, tadi. Alright. Okay. Bye-bye. Take care. Kecil lagi dah. Jom kita nak ambil gambar. Hai. Dah ambil gambar tak? Saya dah ambil. Kebetulan kita pakai Hello Kitty ni. Ya ke? Aku tak dulu. So kita ambil gambar dulu. Hello Kitty yang minat orang kan. Bukan kita orang minat Hello Kitty. Sekejap kita ambil gambar dulu. Cuti je lah. Oh ya ke? Oh okey. Okay dah. Okay. So take care. Bye-bye. Bye-bye. Biasalah Neni dia nak ambil gambar dekat bangunan ni. Kita ambil dulu. Kita layarkan Neni dulu. Ambil gambar dekat bangunan ni. Awak nak? Awak janganlah. Awak makan tak? Astagfirullahalazim. Tu apa tu seikhlas hati. Allah kesiannya dia kena bagilah. Ni diorang planning untuk cari lokso. Tu lokso. Betul ke tu lokso? Macam bukan lokso je. Bukan lokso lah awak. Tapi tak apa. Dia nak peluk. Nak peluk.
Okey, bagi ni. Kita bagi duit. Okey, kejap. So dekat area sini kita dah berjalan. Okey, ibu order ni soto kampung ni sepadan geram sangat. Lepas ibu order kerang and then nak order rojak. Dan kita dah dapat tempat dekat area tengah-tengah ni. I makan juga area tengah-tengah ni. Nasib baik senang dah dapat tempat walaupun tengah ramai. So ayah ni kejap lagi datang. Ibu makan dulu. Ini adalah favourite ibu. Nasib baiklah ada makanan untuk adik ni ha. Nasi ayam kunyit adalah favourite dia. Itu saja yang dia nak makan. Kalau tidak tak nak makan. Itulah. Usen Pasembok King. Okay, after makan kita sambung untuk berjalan semula. Marilah kita tengok anak-anak ibu ni. Salah cium tangan ni. Salah cium tangan awak eh. Pandang mana depan. Jangan ambil. Abdul Rahman punya ni. Nak ambil gambar tak? Dia kata nak ambil gambar tak? Okey, bagilah. Pusing. Terbang tak? Okey, dah. Okey, thank you. Sama-sama. Boleh. Ni nak ambil gambar? Come. Ambil gambar. Okey. Okey, ambil gambar kat mana? Sini boleh? Okey, sini okey. Tu mama kat situ. Mam. Lagi. Terima kasih. Okey dah. Stop. Kita dah tak nak merayau, kita dah pergi ke tempat lain. Sebab tadi dah merayau dekat area sini. So ada yang bergambar semua. Okey lah. So nanti. Okey, so ibu dah sampai homestay. Besok dah nak check out. Kita akan ke Kulim Kedah. Okey, jumpa orang Kulim pula. Banyak saudara kat sana sebenarnya. So bolehlah ibu ke Kulim Kedah. Kat atas tu. Dekat dengan MACD ya. Dekat dengan MACD.